Wow. Assalamualaikum guys. Welcome back to my Abi channel. So sekarang ni kita nak makan mangga dan burger dan upai laut. Ni burger. Ni burger ayam. Ni burger ayam, ni burger daging guys. Special. Okay, yang paling special yang Abi nak tunjuk kat sini adalah harum manis daripada Perlis. Harum manis ni buah mangga lah. Famous di Sebelum kita makan. Perlis. Jadi apa adik? Sebelum kita makan jangan lupa baby. Rekomendasi subscribe di bawah. Okey, lagi sekali. Subscribe, Jangan lupa like, comment, share, subscribe di bawah. Dah nampak muka baby. Okay guys. Ni tak perlu pun tak tunjuk macam mana dalam dia kan. Tapi tak apalah Abi tunjuk. So dalam harum manis ni dia siap wrapping dengan ni guys. Inilah untuk dia dipanggilkan harum manis ni guys. So kita suruh Ami koyak dulu, potong punya kulit, kita nak makan. jangan makan dulu. So Nanti kita marilah kita makan. Sebelum tu Abi nak baling dulu benda ni. Sudah siap guys. Sudah siap dipotong. Jadi jom kita makan. Baby nak ni siwit lah. Sebelum kita makan jangan lupa Like, comment, share. bukan. Baca bismillah dulu. Baca doa. Doa. Baik baby. Bismillahirrahmanirrahim. Allah baritana fi mauzakana wakina azabana. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Buka je. Nak tunggu dah. Melekat. Guys, Saya makan mangga. mangga harum manis dari Perlis. Okey, bukan sejarah lah. Sebenarnya ini buah ni Bismillah. daripada Perlis. Abi punya adik ipar, mak dia ada kebun. Jadinya diorang daripada Perlis order post bagi kat kita orang. Sebab ni bulan 5 Wait a minute. Who are you? ni. Adik? Ni bulan 5 ke bulan 4? 4. Bulan 4 memang musim dia kot. Tak tahu? Ya kot. So Abi nak try mangga sudah malam. Ya, kau duduk ni. Mangga sudah malam. Ya, kau duduk ni. Mangga harum manis. Boleh lah. Air tak? Boleh. Air Abi dah ambil ah. Tu? Tu. Ih. Masih. Okay. Boleh. Jujur Abi cakap, sebenarnya Abi kampung Terengganu. Ami orang Kelantan. Jadi mangga di Kelantan Sedapnya. Siapa? Abi rasa lagi sedap daripada harum manis. Sorry guys. Need to be jujur Abi cakap. Saya nak sebab makan daging ke? Harum manis dengan mangga, dia panggil mangga emas hitam tak salah Abi. Dia punya ni warna merah. Merah ke oranye macam tu lah. Ni warna kuning. So bagi Abi lah jujur, mangga daripada Kelantan lagi manis. Wah, saya Tapi tak manis. harum manis ni harga dia sangat mahal. Sekilo RM25 tak salah Abi. Abi. Jadi ya, lagi sedap mangga Kelantan. Oh my god! Wow!
Adik nak makan? Burger ayam special. Really ya? Hadapnya. Contohlah kan korang nak beli umpai laut tapi kalau jumpa ni jangan buka. Ni racun. Ya ke? Ya, racun. Tu untuk bau aroma yang sedap je. Yalah, ini tak nak bagi dia bau kan? Bismillah. Bismillah. Baby, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sikit. Baby guys dia tak suka mangga. Dia tak suka buah-buah. Boleh makan lah. Baby guys dia memang susah nak makan. Makan. No, makan sikit. Makan sikit. Aku dah. Kalau tidak, sikit lagi. Buah ni bagus untuk baby punya otak. Jangan makan mami je selalu. Tak elok. Betul guys, buah-buahan ni bagus. Anak-anak habis semua tak makan sayur. Jadi untuk kita nak jangan gigit. Tengok. Untuk kita apa tu? Sebabkan dia orang tak makan sayur, kita kena bagi dia makan buah. Buah pun banyak zat juga. So banyak buah-buahan ni ada zat-zat yang tersendiri. Korang boleh google lah. Zat mangga ni apa dia? Khasiat mangga, pisang, rambutan, durian, Apple orange, semua ada khasiat. Terima Jadi guys, okey. Mengenai burger ni pula. Burger ni kita beli kat bawah je kan, dalam rumah kita orang je. Agak murah dan sangat sedap. Tak adik? Sangat sedap. Harga macam special daging RM5 je. Special tau. Benjo berapa ringgit? Benjo RM3. Benjo tu telur lah. Dia tepi jalan je, bukan restoran. So bagi habis sangat berpatutan lah harga dia. Okay, stay tune. Habis ada satu daging. Tapi kejap lagi dah habis makan. Baby nak ni? Sama je. Tak, ni daging juga. Daging dah lepas. Tak, tu daging juga. Oh, baby tak nak sos Sama, ada sos juga. Buka. Ni susah. Sos sili lah. Jangan tipu. Betul, tengok lah. Tengok tu. Tu daging. Sama tu daging juga. Adik, ada sayur. Habis pun sebenarnya tak makan sayur. Nak? Nak roti. Roti. Roti kan kat luar ada. Jadi guys. Apa lagi kau nak cerita? Tak ada. Terus sedap lah burger. Diorang baru balik sekolah kan. Jadi macam keresahan sikit. Sedapnya. Kita pun ada air Zeus. Wajah. Pada orang yang tengok cerita ni, jangan makan burger setiap hari. Berbahaya. Tapi jangan lupa Like, komen, subscribe di bawah. Korang suka makan mangga tak? Komen di bawah. Kan? So, Abi rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi, sebelum tu, jangan lupa baby. Like, komen, subscribe di bawah. So, kita jumpa lagi di next video yang insyaAllah lebih baik kot. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan onkan notification you all yang bentuk loceng tu. So, kita jumpa lagi guys di next video. Bye. Assalamualaikum.